Berapa dah ni? Oh, 25. Maknanya ada 75 lagi nak siapkan ni. Setiap tahun penat juga nak buat benda ni. Kalau nak type, main copy and paste dengan komputer macam tak personal. Kenalah nak kena tulis tangan. Tapi tulis tangan ni satu-satu lah. Sebenarnya banyak yang nak diluahkan dan diucapkan kepada mereka semua ni. Yalah, mereka ni sentiasa committed, bekerja tanpa penat lelah, yang terus melangkah walaupun cabaran datang silih berganti. Di sebalik setiap kejayaan yang dicapai, ada usaha, pengorbanan dan kesabaran dari mereka semua ni. Ada tekanan yang ditanggung dalam diam, tapi mereka tetap pilih untuk tidak berputus asa. Aidilfitri ini bukan sekadar perayaan. Ia juga ruang untuk kita berhenti seketika dan menghargai satu sama lain. Saya nak ucapkan terima kasihlah atas dedikasi, kesetiaan dan semangat kerja berpasukan yang kita ada, yang tim akademi keseluruhannya tunjukkan sepanjang perjalanan kita bersama. Semoga Syawal ini membawa ketenangan, menguatkan silaturahim dan memberi semangat baru untuk kita melangkah lebih jauh bersama. Start dah tunggu, jomlah. Okey. Jom. Assalamualaikum Dr. Suria, jom. Staf ramai dah tunggu. Waalaikumsalam, Roji. Jom. Kami dari IUM Academy mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.